negara-negara luar kita kena open sikit mindset. Diorang tak ada tongkat tolong buat pelaburan yang fixed rate, satu unit RM1. Hanya dekat Malaysia ada bantuan pelaburan, you buat loan untuk buat investment. Tapi bagaimana pula kalau seseorang tu darah muda kan seperti ni, terlalu suka mengambil risiko, kalau risiko tu terlalu tinggi, apa pendapat Encik Tus? Is it good to take high risk punya investment ni? Okay, so risiko dalam pelaburan ni dia categorized by dua benda lah. Satu adalah masa, time. So mana-mana pelaburan kalau kita buat dalam tempoh jangka yang pendek, walaupun dia saham, kripto ke macam-macam investment, dia dalam tempoh jangka masa yang pendek adalah berisiko tinggi. Secondly adalah instrumen yang high risk, ada yang low risk. Kalau kita bagi cukup masa, kita ada masa for compounding. Saya nak share something, real case. Bila saya keluar dari Malaysia, saya buat talk dekat Singapura, saya buat talk dekat Brunei, saya buat talk dekat Indonesia. Negara-negara luar kita kena open sikit mindset. Diorang tak ada tongkat tolong buat pelaburan yang fixed rate, satu unit RM1. Hanya dekat Malaysia ada bantuan pelaburan dan juga bantuan dari segi you buat loan untuk buat investment. Dekat luar tak ada. Malaysia sebenarnya dah bagi banyak support in terms of investment. Tapi macam mana negara luar buat Singaporean. So diorang kena look out, maksudnya keluar dan tengok ada instrumen apa. So saya nak share a real story ya. This person nama dia Ronald Reeds, seorang cleaner. Okay. So dekat US ni dia tak ada ASB. So macam mana dia kembangkan duit dengan gaji dia tak besar. So dia kerja dekat stesen minyak, dia kerja dekat library sekolah. So dia just cuci toilet saja. So bila dia cuci toilet for 40 years, apa yang dia nampak dekat toilet tu ada produk-produk macam Colgate, Johnson & Johnson, Listerine, Head and Shoulders. Dia buat apa? Dia menabung saham tu sikit. Dalam 40 tahun dia berjaya kumpul. Dia ni tak ada rumah, tak ada aset ya, tak ada emas semua, tapi because of time dia berjaya kumpul. Masa dia meninggal, keluar dekat New York paper, dia ada 8 juta aset dalam bentuk saham. 8 juta worth of saham je. Kalau dia nak bekerja, dia nak kumpul, tak dapat tu. Tu macam Faiz bagi tahu. Buat ASB boleh tapi dia tak kaya. Because of time, risiko tu dah kurang. So kalau untuk orang-orang muda, kita bermula sekarang, 40 tahun maybe you umur 60. 60 tu muda lagi, kan? So kalau you have asset 1 juta, 2 juta tu, you can retire peacefully lah, kan? Tenang, boleh retire. So inilah cerita Ronald Reeds ya, boleh baca. Bila dia meninggal ada 8 juta, 6 juta dia wakafkan atau dia hadiahkan dekat universiti tu. Dia bagi 2 juta je, dia inherit dekat anak dia. So this is very inspiring story, macam mana orang yang tak ada apa-apa, cleaner boleh berjaya disebabkan masa tu.